Ya, lepas mandi sungai rasa nak makan tengah hari. Kena masak sendiri juga, maklumlah. Nak order tak boleh. Kita nak buat sotong masak kicap. Bahan-bahan dia macam biasalah. Kena ada sotong lah. Ni pun saya bawa letak dalam icebox. Ni dah cuci bersih-bersih, dah buang dia punya gigi-gigi tu. Mari kita potong. Alright, nanti. Sotong masak kicap ni sangat simple sebenarnya. Sangat senang. Sesuai dah menu-menu camping macam ni. Yang senang-senang. Tumis. Gaul. Goreng. Dah boleh makan dah. Ni nanti sotong tu dah nak siap, nanti kita tabur-tabur atas dia. Nak ketuk macam kedai tom yum pun boleh kak. Macam ni. Pun boleh. Nak iris pun boleh. Dia kalau kita ketuk dia keluar minyak. Kalau kita iris ni, kita tumis, lain sikit lah. Dapatlah tekstur bawang-bawang tu kan. Halia. Cantik. Bawang putih dah potong. Halia pun dah potong. Saya nak buat dua jenis untuk potongan cili ni. Yang besar ni kita akan belah dua. Hati-hati, pisau tajam. Kita potong dia halus-halus, rincik halus-halus. Nanti dia akan bersalut dengan kicap dengan sotong tu yang sedap tu. Nak pakai biji cili boleh, tak nak tak apa. Kalau rasa nak buang, tak nak buang, simpan pun boleh. Kita hiris dia Yang ni kita buat untuk hiasan. Kita akan potong dia serong-serong membesar-besar macam ni. Cili padi belah dua macam tu, supaya dia senang nak meletup. Baik punya. Saya tak nak buang kulit. Saya nak pakai dengan kulit dia sekali. Sebab apa? Kulit dia pun ada tekstur juga. Nanti kita akan lumurkan dengan sedikit kunyit dengan garam. Baru kita goreng. Dia punya tekstur rasa lain sikit. Ada telur. Nampak tu ada telur. Jangan potong nipis sangat. Nanti dia kecut. Tak nampak rupa. Dan sekarang ni kita nak lumur sedikit garam dengan kunyit. Yang banyak sangat agak-agak. Sebab nanti kita nak masak gula kicap. Nama pun sotong masak kicap. Masukkan sedikit kunyit. Jangan banyak sangat. Okey, gaulkan dia. Tak terlampau berkunyit sangat. Tak terlampau masin sangat. Nanti kita nak goreng. Lepas tu kita nak masukkan bahan-bahan lain untuk buat sotong masak kicap. Jom kita masak. Jangan banyak sangat, agak-agak je minyak dia. Kita masukkan ni dia. Minyak kelapa rasaku. Minyak pun dah panas. Kita tumis dulu bahan-bahan yang telah kita potong tadi. Ada halia, ada bawang merah, ada bawang putih, cili-cili semua tu. Tapi kita masukkan bawang terlebih dahulu. Nak masukkan dengan kita punya halia tu pun boleh juga. Macam saya cakap, kalau nak tambahkan sedikit serai untuk wangi-wangi pun boleh juga. Tak ada masalah. Dah masuk bawang merah, masuk bawang merah, masukkan dengan halia terlebih dahulu supaya halia tu keluar dia punya minyak bau-bau dia, baru kita masukkan bawang putih. Kalau kita masuk bawang putih terlebih awal, nanti dia hangit. Baik, kita masukkan bawang putih. Yang telah kita hiris-hiris tadi. Ada juga seketul dua tu saya ketuk. Okey, saya masukkan cili yang saya potong terlebih dahulu sikit je, jangan banyak sangat. Sebab cili ni saya nak keluarkan minyak-minyak dan rasa dia. Masukkan sutun yang telah kita potong, bersih tadi. Lepas tu letak sedikit garam dengan kunyit. Wow. Nak makan macam ni boleh dah. Tapi tak ada rasa lah. Sebab apa? Kicap kita tak masuk lagi. Baik, masukkan baki-baki cili yang kita rincit-rincit tadi. Dengan sedikit bawang Holland. Untuk tekstur dia ada rasa sikit-sikit lah. Tak adalah orang kata kosong sangat dalam tu nanti kan. Bawang-bawang tadi kita dah tumis tu dah lebur dah tu. Dan cili padi yang telah saya ketuk tadi, masukkan je. Ya dik, sotong tak boleh masak lama-lama dik. Kecut sotong akak nanti dik. Kejap je. Kita nak masukkan sedikit kicap masin. Dan juga kicap manis rasaku. Ya, itu. Tuang je.
Dah masuk kicap masin, kita masukkan juga kicap manis rasaku. Untuk warna dan juga rasa lemak-lemak manis dia tu. Yai. Yang ni lebih sikit lah. Nampak cukup menyelerakan Alamak, sebab tu saya tak buang kulit dia tadi tu. Kalau tak nanti dia lagi kecut kan. Nampak dia cantik tu. Nampak macam cincin pertunangan. Cantik betul. Dan masukkan sedikit ayam asam Jawa. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Kita ambil yang pekat-pekat tu. Nak bagi rasa asam dia. Kalau tak ada ayam Jawa, nak perahkan sedikit lemon, limau pun boleh. Nak letak cuka pun boleh. Tak ada masalah. Menarik. Kita masukkan, ni dia, bawang dengan cili yang besar-besar tadi tu. Masukkan je. Bawang Holland ni dia sedap. Dia rangup-rangup nanti lemak-lemak manis dia dalam tu, dalam kicap dia tadi. Dah siap. Padamkan api. Boleh dihidangkan. Ya, sangat mudah resepi sotong masak kicap camping style. Jangan tengok saja, kena cuba. Macam biasa, datang bercamping, cubalah resepi ni. Pasti terangkat ni.